Apa perasaan korang kalau nak pergi kenduri kahwin kawan korang tapi tersalah tempat? Korang rasa malu atau main bedal je? Tanpa buang masa, tengok je lah video ni sampai habis. Abang tahu mah. Ingat kan kenduri majlis kahwin kawan? Rupa-rupanya kenduri arwah. Tahu rumah kan? Saya minta maaf tak saya tersalah nur. Saya nak Kalau salah masuk majlis, kena minta maaf dan minta halalkan makan minum dari tuan majlis. Barulah beradab. nuri lorong lain, lepas tu dah ambil look. Kau kawan, bukan yang kemo tu, Allah. Minta halal makan lah. Minta lorong depan lagi. Saya minta halal makan lah. Dia dah ambil look. Baru kawan cakap, rumah lain tu, Allah. Dah makan dah. Terima kasih. Sedap look. Terima kasih. Minta maaf nah. Okey, minta halal nah. Main seorang je. Minta maaf nah. Tak apa. Rezeki lah tu. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih nah. Minta halal makan nah. Okey, terima kasih. Jom. Dapat juga. Terima kasih lah tuan rumah. Bongga. Aduh, malu bukanlah nak tak pandang.